Pertama, saya sebagai ahli parlimen berasa amat banggalah dengan pencapaian adik Syira yang muncul sebagai pelajar terbaik bagi tahun 2024 STPM dalam kalangan masyarakat pelajar orang asli di negeri Perak. Dan pencapaian adik Syira ini adalah bukan sahaja membanggakan sekolah setamat, malah Parlimen Sungai Siput, malah menaikkan imej kerajaan negeri Perak dalam pendidikan, di mana komuniti masyarakat asli dalam negeri Perak merupakan komuniti yang jumlahnya agak tinggi, khususnya dalam kawasan Parlimen Sungai Siput itu sendiri. Jadi harapan saya yang datang jumpa Syira ini memberikan tahniah dan juga suntikan semangat kerana saya dimaklumkan seperti tadi adik Syira telah meluahkan perasaan dia memerlukan sokongan dan dukungan untuk meneruskan impiannya menjadi seorang guru. Jadi dia melibatkan kewangan bagi beliau yang berasal dari keluarga yang sangat susah. Jadi sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, saya akan terus membantu untuk menjayakan impian adik Syira menjadi seorang guru. Jadi saya akan berusaha untuk membantu supaya beban kewangan ini tidak akan menghalang beliau untuk meneruskan pelajaran. Secara keseluruhannya kita dapat lihat banyak kejayaan di kalangan masyarakat orang asli yang kini duduk di tampuk jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Termasuklah timbalan Speaker Dewan Rakyat Dato' Ramli dari kalangan masyarakat orang asli, dan juga ada masyarakat orang asli yang memegang jawatan sebagai ketua di bawah kementerian, termasuk JAKUAH sendiri, di mana ketuanya adalah dari kalangan masyarakat orang asli juga. Dan kalau kita lihat kepada data semasa, masyarakat orang asli sudah mula dapat penyiterafan apabila mereka menunjukkan kebakatan mereka dan juga kecemerlangan mereka dalam akademik. Mereka sudah ada engineer di kalangan mereka, sudah ada doktor, sudah ada para pendidik, dan juga pelbagai jawatan tertinggi dalam di peringkat agensi kerajaan itu sendiri. Jadi ini adalah contoh-contoh. Jadi di masa kini ini kita dapat lihat dalam konteks pendidikan masyarakat orang asli dalam Parlimen Sungai Siput, saya dapat lihatlah sebagai contohlah tahun lalu putusan SPM pun 100% lulusan di bawah. Dan sejak belakang ini saya sentiasa mengikuti semua perkembangan keputusan daripada Tuan Ahmad Sabri, Pegawai Pendidikan Daerah. Dapat lihat keprihatinan semua guru-guru besar, khususnya guru-guru besar yang di sekolah-sekolah kebangsaan orang asli, di menengah, dan juga guru besar setamak ini yang prihatin mengambil kira soal kebajikan pelajar-pelajar itu sendiri, supaya mereka tidak tercicir dari arus pendidikan yang semakin mencabari. Dalam Parlimen Sungai Siput ini ada 50 buah sekolah. Daripada 50 sekolah ini, sekolah kebangsaan ini ada 26, dan 7 daripadanya sekolah kebangsaan orang asli dan sekolah menengah bawah. Jadi saya turun saya lihat di sekolah itu sendiri yang memerlukan kemudahan asas infra. Sebagai contoh, tahun ini saya akan bina sebuah dewan terbuka di sekolah pos Poi tahun ini, dan tahun lepas sekolah kebangsaan orang asli kena di Jalur Timur. Saya dah siap bina sebuah dewan terbuka di mana ia memberikan ruang kepada mereka untuk memanfaatkan dalam berbagai bentuk untuk akademik masing-masing dan juga kurikulum. Jadi tumpuan saya itu dari masa ke masa itu sentiasa ada. Jadi saya akan teruskan apa yang saya lakukan sebelum ini, secara khususnya masyarakat orang asli. Saya urus
dengan guru-guru besar khusus sekolah-sekolah berkenaan, dan juga sentiasa hubungan baik dengan pihak JAKUA dan juga Kementerian Pendidikan dalam mengambil kira keperluan dari masa ke semasa demi meningkatkan tahap akademik masyarakat orang asli dalam Parlimen Sungai Siput. Dalam konteks masyarakat orang asli, walaupun jumlah penduduk 200,000 daripada 32 juta rakyat Malaysia, tetapi potensi-potensi yang ada di kalangan anak-anak muda di peringkat sekolah lagi, seperti adik Syira, perlu digilap, perlu diberi ruang untuk maju ke hadapan. Jadi saya yakinlah di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan pada hari ini akan terus memberikan sokongan dan dukungan. Dalam bajet 2025 tahun ini sahaja 380 juta disediakan khusus untuk masyarakat orang asli, termasuk pembangunan infra, pendidikan dan juga pelbagai keperluan asas lah. Jadi itu satu contoh di mana keprihatinan kerajaan dan saya sebagai wakil rakyat, dan kebetulan Parlimen Sungai Siput ini 10% penduduknya adalah masyarakat orang asli. Jadi saya akan teruskan segala kekurangan, perlu saya bawa suara mereka di Dewan Rakyat supaya perhatian daripada kerajaan dapat untuk membantu mereka. Saya akan usahakanlah sebagai pengiktirafan. Beliau bukan saya pelajar cemerlang di peringkat Parlimen. Beliau adalah pelajar cemerlang di peringkat negeri Perak. Jadi selaku ahli Parlimen dari kawasan saya sendiri, dari kampung Parlimen Sungai Siput ini, muncul saudara Syira sebagai pelajar terbaik, maka akan adalah satu hari istimewa untuk beliau untuk digunakan untuk meneruskan kerjaya di Menara Gading nanti. Maka saya akan hadiahkan sebuah laptop baru kepada beliau. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah, kita ada calon kita yang mendapat pelajar terbaik bagi negeri Perak. Sebenarnya kita di sekolah ni amat mementingkan education for all, maknanya untuk semua sama rata pendidikan, sama ada orang asli ataupun bangsa-bangsa lain, semua kita layan sama rata lah. Yang penting adalah kualiti pendidikan untuk negara kita. Kita nak bawa, kita nak bawa ke mana anak-anak bangsa kita, sebab mereka yang akan ganti kita nanti. Jika kita biarkan mereka sendirian tanpa dibantu, akan rugi masa depan sumber daya manusia kita. Tapi yang paling penting adalah kejayaan Syira ni, selain pada guru-guru, selain pada bantuan rakan-rakan dia, saya ingin mengambil peluang ni mengucapkan terima kasih kepada yang terutamanya adalah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Beliau telah memperkenalkan tuition Cikgu Syarani. Sebenarnya tuition Cikgu Syarani itu banyak membantu sekolah, sebab kami dapat sediakan makanan untuk mereka bila buat kelas tambahan, dapat sediakan kelas tambahan. Kemudian masih pada YB juga, YB Ahli Parlimen Sungai Siput yang telah membantu memberi bantuan kewangan dan juga bermacam jenis bantuan untuk kami menjalankan program-program pendidikan di sekolah. Jadi antaranya yang mendapat hasilnya adalah Syira sendirilah. Tapi saya ingin tekankan, YB sendiri pun tak bagi untuk sentuh asli saja. YB bagi pada semua pihak layak dapat. Jadi saya amat terima kasih dan bersyukur ke atas kejayaan ini.